berdoa. Habis saja kita orang berdoa. Lampu terus menyala dan air singgi mengalir deras. Lampu terus menyala dan air singgi mengalir deras. Makbulnya doa kita orang. Doa anak yatim. Makbulnya doa kita orang. Doa anak yatim. Kebetulan ketup. Kebetulan ketup. Ingat orang lain. Ingat orang lain. Puasa bukan hanya mengajar kita untuk tahan lapar dan dahaga. Puasa bukan hanya mengajar kita untuk tahan lapar dan dahaga. Ia juga mengajar kita melawan nafsu. Ia juga mengajar kita melawan nafsu. Jadi, jangan tamak. Kau ni pun. Jadi, jangan tamak. Kau ni pun. Tunggulah orang semua balik dulu. Lepas tu baru boleh ambil lebih-lebih tu. Tunggulah orang semua balik dulu. Lepas tu baru boleh ambil lebih-lebih tu. Yelah. Suka betul kau makan dodol. Yelah. Suka betul kau makan dodol. Dodol ni sedap. Dodol ni sedap. Malam ni Pak Imam baca ayat panjang-panjang. Malam ni Pak Imam baca ayat panjang-panjang. Penat berdiri. Penat berdiri. Aku hampir terlelap. Patutnya. Patutnya Kita bersyukur. Alhamdulillah dapat Pak Imam yang baca ayat panjang-panjang. kita bersyukur. Alhamdulillah dapat Pak Imam yang baca ayat Kita panjang-panjang. ni yang mendengar je dengan penuh khusyuk, senang-senang dapat pahala. Kita ni yang mendengar je dengan penuh khusyuk, senang-senang dapat pahala. Korang tak nak? Nak? Datu? Korang tak nak? Nak? Datu? Jangan nak merungut. Jangan nak merungut. Kita orang tak kenal Pak Imam yang baru ni. Siapa dia? Kita orang tak kenal Pak Imam yang baru ni. Siapa dia? Datuk. Pak Imam. Datuk. Pak Imam. Apa ni? Bersesaklah kita. Sini. Bersesaklah kita. Sini. Hafizi. Hafizi, kenapa kau? Aku risau ni. Aku terlupa niat solat tarawih. Fizi, kenapa kau? Aku risau ni. Aku terlupa niat solat tarawih. Jangan risaulah. Senang je. Ikut kita orang baca. Jangan risaulah. Senang je. Ikut kita orang baca. Usolli sunnatat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat. Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Taala. Jangan kasih upin. Sebagai makmum kerana Allah Taala. Jangan kasih upin. Allah. Allah.
Sejuknya. Boleh tertidur aku. Yang korang cari tempat dekat penyambung udara buat apa? Sejuknya. Boleh tertidur aku. Yang korang cari tempat dekat penyambung udara buat apa? Sejuk lah. Tapi selesa kan? Bila selesa, boleh terawih sampai 20 rakaat. Sejuk lah. Tapi selesa kan? Bila selesa, boleh terawih sampai 20 rakaat. Dapat banyak pahala. Betul? Kita di dunia ni umpama orang musafir yang sedang berjalan di tengah padang pasir. Betul? Kita di dunia ni umpama orang musafir yang sedang berjalan di tengah padang pasir. Menuju ke destinasi yang satu. Musafir tu apa? Menuju ke destinasi yang satu. Musafir tu apa? Musafir tu orang yang berjalan jauh. Orang yang sedang merantau. Musafir tu orang yang berjalan jauh. Orang yang sedang merantau. Sedang kita berjalan, kita terjumpa satu kebun yang sangat subur. Penuh dengan air, buah-buahan dan macam-macam lagi. Sedang kita berjalan, kita terjumpa satu kebun yang sangat subur. Penuh dengan air, buah-buahan dan macam-macam lagi. Wah, mesti kita nak berhenti kat kebun ni. Mestilah. Tapi kebun tu ada tuan dia. Tuan dia baik. Dia bagi kita ambil apa-apa saja. Mestilah. Tapi kebun tu ada tuan dia. Tuan dia baik. Dia bagi kita ambil apa-apa saja. Buat bekalan perjalanan kita. Banyak pahala dia dapat. Macam tulah bulan Ramadan. Buat bekalan perjalanan kita. Banyak pahala dia dapat. Macam tulah bulan Ramadan. Pemilik Ramadan ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalu-alukan hamba-hambanya. Pemilik Ramadan ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalu-alukan hamba-hambanya untuk merebut kelebihan pahala di bulan yang mulia ni. Jadi korang semua jangan asyik nak makan tidur je. untuk merebut kelebihan pahala di bulan yang mulia ni. Jadi korang semua jangan asyik nak makan tidur je. Lebihkan ibadah. Ingat tu. Lebihkan ibadah. Ingat tu. Seronoknya ada abang. Solat tarawih pun dia boleh imamkan. Seronoknya ada abang. Solat tarawih pun dia boleh imamkan. Betul-betul. Aku ada abang. Betul-betul. Aku ada abang. Alah, 5 minit awal je. Alah, 5 minit awal je. Abang juga kan? Abang juga kan? Tutuannya jadi ipin. Tutuannya jadi ipin. Lagi betul ada kakak macam Kak Ros. Lagi betul ada kakak macam Kak Ros. Apa je kita nak makan, semua dia masakkan. Apa je kita nak makan, semua dia masakkan. Sebab akak rajin dan baik hati. Sebab akak rajin dan baik hati. Betul-betul. Ha, Betul-betul. malam ni dah 10 malam terakhir Ramadan. Malam ni dah 10 malam terakhir Ramadan. Yeay! Anak raya, boleh main bunga api. Anak raya, boleh main bunga api. Apa main-main? Apa main-main? Kita kena perbanyakkan beribadah Kita kena perbanyakkan beribadah. dan berdoa agar dosa diampunkan. Dan berdoa agar dosa diampunkan. Ya, dan dalam malam ganjil pada 10 malam terakhir ni, Ya, dan dalam malam ganjil pada 10 malam terakhir ni, carilah malam Lailatul Qadar. carilah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar? Lailatul Qadar? Ya, malam yang lebih baik Iya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. dari 1000 bulan. Dugaan puasa, kurangkan main.